Saya Lali berada di Manik Urai BHP. Kita bertolak daripada Kota Baru tadi dengan bateri 87%. Bateri lah ni ada 55%. Boleh jalan lagi 263 km. Sekarang ni saya telah sampai di G Orange Mall Gua Musang ni dengan Auto 3 menghala ke Kuala Lumpur lah. Sambungan daripada Manik Urai. Tadi kita top up balik bateri. Dalam berapa persen ni kita cah ni 17% tadi. Kita top up balik untuk menghala ke Kuala Lumpur. Tak perlu cah penuh pun rasa ni. Sebab kita cah top up je sambil makan, semaya, rehat-rehat je. Lepas tu kita gerak terus ke Kuala Lumpur. Dia kurang banyak bateri tu sebab kita pemanduan tu agak agresif tadi sebab driver racing lah. Dia tengok pemanduan kita juga bateri turun tu supaya minyak lah. Tekan parok minyak gitu lah. Ni dalam dekat saja sudah nak 90%. Kita duduk semaya, makan ke apa, kita nak cah lebih sikit sebab kita nak bawa laju tak. Jadi kita cedel lebih.